Isu Petronas versus Petros ni dah macam drama keluarga yang rebut harta pusaka. Dulu sebelum 1974, kita gunakan syarikat asing macam Shell untuk urus minyak dekat Malaysia ni. Tapi lepas tu kerajaan tubuhkan Petronas dan melalui Akta Pembangunan Petroleum 1974, semua hak atas petroleum diberikan kepada Petronas. Tapi how about negeri, bukan negara, negeri macam Sarawak, macam Sabah, Terengganu, dia dapatlah royalty 5%. Tapi Sarawak dia counter dia kata, undang-undang kita pada tahun 1954 dan juga 1958 kata minyak dan gas tu adalah milik negeri. Dan kalau ikut MA 63, kami dijanjikan status rakan kongsi sama rata. So sekarang ni kita ada dua tafsiran undang-undang. Petronas kata federal law menang, Sarawak kata hak negeri kena dihormati. Dan ini bukan sekadar debate teknikal ya. This is a clash of legal frameworks. Federal law versus state rights. Dua-dua ni dia rasa dia betul. Dan inilah punca sebenar pergaduhan bertahun-tahun. Petronas dan Petros mesti kerjasama. Jangan Petronas saja.